Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Institut Pendidikan Guru Malaysia, Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam Institut Pendidikan Guru Kampus Davao bersama menggenggam dunia. Penghasilan bahan bantu mengajar bagi sekolah rendah bagi kursus BMMB 3263 Kreativiti dan Estetika dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Sebelum pembentangan ini saya mulakan, eloklah jika saya memperkenalkan biodata diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Asirama Sita binti Aziz Sapudin daripada Unit Bahasa Melayu 3, ambilan Ogos 2023, keluaran 2027 dan pensyarah bagi kursus pada kali ini ialah Encik Mazania bin Kasimin, kod dan juga nama kursus BMMB 3263, Kreativiti dan Estetika dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan pembentangan tentang hasil bahan bantu mengajar yang telah saya cipta, saya akan menerangkan terlebih dahulu standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Standard kandungan yang telah saya pilih daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 1 iaitu 4.3, menghasilkan bahasa sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Kemudian kita lihat kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang telah saya pilih ialah 4.3.1, mencipta puisi secara terkawal dan mempersembahkan Roman 2, pantun 4 kerat. Seterusnya, kita teruskan dengan objektif bagi bahan bantu mengajar ini. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti struktur pantun adalah untuk murid yang berada pada tahap rendah. Kemudian, murid dapat memahami maksud pantun iaitu untuk murid yang berada di tahap sederhana. Dan objektif yang terakhir, murid dapat menghasilkan pantun sendiri. Objektif ini pula adalah untuk murid yang berada di tahap tinggi. Sebelum saya masuk kepada langkah pengajaran untuk bahan bantu mengajar ini, saya akan menyentuh serba sedikit tentang bahan bantu mengajar yang telah saya bina. Bahan bantu mengajar yang saya hasilkan adalah berasaskan pantun bertemakan budi bahasa yang didendangkan menggunakan irama selaka Pak Pandir. Pendekatan ini bertujuan untuk menarik minat murid melalui elemen muzik, pergerakan dan juga visual dan keseronokan dalam pembelajaran. Dari segi cara penggunaan, guru akan memulakan pengajaran dengan memperdengarkan lagu pantun kepada murid. Murid akan mendengar dan menghayati pantun yang disampaikan bagi memahami irama serta maksud secara tidak langsung. Pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Mari semua, mari dengarkan, pantun ini penuh makna. Jika mahu dihormati insan, budi bahasa jangan dilupa. Anak merpati terbang sekawan, hinggap sebentar tepi perigi. Hormati ibu sepanjang zaman, karena jasanya tiada terperi. Pergi ke kebun, petik kelapa, singgah sebentar beli cendana. Ayah bekerja tak kira masa demi membela anak tercinta. Melur harum mewangi, tumbuh segar di halaman desa. Jika berkata jagalah diri, sopan santun hiasan bangsa. Selepas itu, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut tahap keupayaan iaitu tahap asas, tahap sederhana dan juga tahap tinggi. Seterusnya, setiap kumpulan akan menjalankan aktiviti yang berbeza mengikut tahap masing-masing. Murid akan diberikan lembaran kerja ataupun misi
dan perlu bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kumpulan tahap asas akan menyusun pantun dan mengenal pasti pembayang serta maksud. Kumpulan pada tahap sederhana akan menerangkan maksud pantun dan menyatakan nilai murni. Manakala kumpulan tahap tinggi akan mencipta pantun baharu serta mempersembahkannya dalam pergerakan dan nyanyian secara kreatif di hadapan kelas. Pendekatan yang saya ambil untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini ialah menggunakan kaedah pedagogi terbeza di mana setiap murid dapat belajar mengikut tahap kemampuan masing-masing. Hal ini dapat memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran tanpa rasa terpinggir. Saya teruskan dengan kelebihan bahan bantu mengajar yang telah saya cipta. Yang pertama, bahan bantu mengajar ini dapat meningkatkan minat dan juga penglibatan murid melalui gabungan elemen muzik, pergerakan, visual, aktiviti berkumpulan dan juga bahasa. Selain itu, aktiviti ini juga membantu murid memahami struktur pantun dengan lebih mudah serta menggalakkan pemikiran kreatif dan kemahiran berkomunikasi. Di samping itu, nilai murni seperti kerjasama, hormat dan budi bahasa turut diterapkan secara tidak langsung dalam diri murid melalui nyanyian lagu dan juga misi-misi yang mereka selesaikan.